Jadi ini dia Vivo X200 FE yang akan masuk Malaysia tak lama lagi. Jadi macam biasa, aku nak share first impression aku pasal phone ni. Vivo X200 FE ni tak guna skrin jenis curve tapi guna skrin jenis flat bersaiz 6.31 inci dengan bezel yang nipis dan simetri untuk bagi pengalaman skrin yang imersif. Dari segi rekaan, phone ni ada rekaan yang premium, compact dan juga ringan. Phone ni memang terasa selesa bila dipegang dan juga boleh digunakan dengan sebelah tangan saja. Selain tu, phone ni guna rekaan sisi jenis berkotak dengan back panel jenis kesat yang tak tinggalkan kesan cap jari. Bercakap mengenai kamera, phone ni ada 3 kamera belakang dengan sensor utama 50 megapiksel dari Zeiss. Phone ni tawarkan kemampuan zoom sampai 100 kali. Selain tu, phone ni akan guna chip yang powerful dan ada kapasiti bateri yang besar. Vivo X200 FE ni akan menjadi pencabar kepada iPhone 16e. Buat masa ni, tak ada maklumat mengenai harga jualan. Jadi, korang rasa berapa harga phone ni nanti? Cuba komen dekat bawah.